Kau ingat tak dulu, kita pernah cover satu ketam bunian ni daripada Gunung Cerai. Dengar kata dia dah ada member baru. Jom kita berkenalan. Hai, saya Acap. Hari ni kita nak bercakap tentang cicak kerdil, spesies baru dari Gunung Jerai. Pada 2 hari bulan 3 yang lalu, laman sosial MyBiz ada mengeluarkan posting berkenaan dengan satu spesies cicak kerdil yang baru ditemui di Malaysia. Spesies cicak ni ditemui di Gunung Jerai. Spesies cicak ni ditemui oleh saintis penyelidik dari USM dan UMS, iaitu saudara Hong, Syarul Anwar, Ligrisma dan Kuah, serta dengan kerjasama rakan institusi penyelidikan yang lain. Spesies cicak atau gecko yang baru ditemui ini diberi nama Hemipilodactylus jeraiensis atau Gunung Jerai Slender Gecko atau cicak kerdil Gunung Jerai. Dan seperti mana kalau korang tengok nama saintifik dia, epitet dia tu diambil sempena nama lokasi ia ditemui, iaitu Gunung Jerai. Cicak atau gecko daripada spesies ni dikatakan mempunyai badan berwarna coklat dengan bintik-bintik halus berwarna gelap. Ia juga dikatakan mempunyai warna gelap di kawasan matanya. Genus Hemipilodactylus ni adalah genus gecko yang nocturnal. Ia aktif pada waktu malam. Dan genus ni kalau dari segi taksonomi, antara boleh katakan genus reptilia yang paling cepat berkembang lah taksa dia. Mana taknya 3/4 daripada total spesies yang ditemui dalam tempoh sedekad ni. Dan total sekarang ni, spesies dalam genus ni ada 73 spesies semuanya. Jadi itulah dia spesies cicak atau gecko yang baru ditemui di Gunung Jerai, iaitu Hemipilodactylus jeraiensis. InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan cuba cover jugalah beberapa spesies baru yang lain yang baru ditemui dalam tahun 2026 ni.